cover ni shampoo-shampoo semuanya. Yes. Dad, I got this shoe for free. Ni kakak Una punya, ni Una punya. Apa tu? Hibiscus yang resort. Kita buka, okay? Tada! Ni waktu malam, rupa dia waktu malam. So kat sini lepas tu ada peti sejuk. Ini dapat for free. Lepas tu ni coklat ni daripada rumah Andis yang beli tadi tu. Sekarang kita nak rasa lemon. Sekarang ni nak mandi dulu. So I will keep you guys update. Okay? Nanti kalau ada benda-benda something yang Una nak bagi tahu atau apa-apa nanti bagi tahu. Boleh tengok kat bawah. Terus ke atas. Di sini ada pemandangan waktu malam. Ini kan ada hotel kita. Ini kita punya hotel. Ini dia punya lobby. Lihat lobby dia. Sini ada tempat karaoke tapi tak tahu kat mana karaoke. Maksud sini ada tu. Hibiscus Walk. Ada homestay. Wah, ni rumah siapa kat sini? Kolam, ada flamingo, ada flamingo.
Tadi kita orang nak pergi makan dekat pantai tu. Tapi pantai tu dia macam mahal. Kita nak yang king crab tu, yang daripada China tu. China kot? Ke Jepun? Mahal. Ada dua tempat makan. Satu ada Santa Claus. Santa Claus dengan Santa helper kot, perempuan tu. Lepas tu dia kata Merry Christmas. Lepas tu kita orang makan dekat sini, dekat tempat pintu keluar. Lepas ada ni cookies and cream frappuccino and salted caramel frappuccino. This is the dessert. Chocolate crumble. Pagi tadi tak sempat nak review, tapi sekarang dah sempat review. Ni ada train. Look at that. Comel. Ni comel. Ni wedding kot. Look at that. Shop. Lepas tu tengok tu dia punya view waktu malam. Look at that, pokok Christmas berlampu. Lepas ni view daripada luar, daripada atas. Oh. Wah. So guys, Nan nak sambung mandi, tapi Nan nak tunjuk ada cookie. Belum nak chocolate chip cookies. So ada kuih cheese bangkit. Lepas tu tadi Una beli ni, apa nama? Bonbon. Bonbon apa nama dia, tapi dia coklat. Nantilah Una makan. Oh, dia sedap. Lagi satu is this. Is this apa yang nama dia? Kek. Kuih apa ni? Kek coklat. Yes. Tak sabar nak kek coklat. Tak sabar nak makan. Okay? Yeah. Nak sambung main kolam. Nanti lepas main kolam, Una nak ni main bathroom Una lagi satu. Nak tunjuk lagi tu kot bathroom Una. Ni Una punya bathroom lagi satu. Dia rainbow and dia ada yang macam yang bathroom mahal tu. Yang bila tak lama dia akan letak dia keluar air. So I hope that we will have
rehat. Hari tu Una tak jadi. Lepas tu Una dah buat research. Mungkin kita kena pegang lama-lama and letak dekat air yang sudah panas sikit. Lepas tu tak biar ada terapung satu. So I hope itu menjadi. Kali ni menjadi. Good morning. Tadi Una mandi kolam. Una bangun je Una terus mandi kolam. Lepas tu Una mandi bathtub. And yeah, tengoklah ada punya pemandangan waktu pagi-pagi. Cantik. Siap-siap nak check out. Check out. Ya, check out. By the way, kat sini kan dia ada flashlight dekat tepi ni tak. Ni aduh, air flashlight. Wah. Ni iron board dia. Dia macam ni, dia tutup dengan kain ni. Dia tutup, lepas tu buka. So, tarik ni. Ya. So, buka ni. Yow. So, ada ni. Dah siap and kita nak balik last video with this background, with this view. Wow, look at that. Bye bathtub. Peace. My outfit.